Seksanya bila waktu malam, batuk datang tak henti-henti. Dah cuba berdehem banyak kali pun, kahak tetap rasa tersangkut kat pangkal tekak. Itu sebenarnya amaran yang ramai terlepas pandang. Secara saintifik, ini berlaku bila saluran pernafasan penuh dengan lendir dan radang. Ibarat paip tersumbat, saluran pernafasan akan jadi sempit dan menghalang laluan oksigen. Badan akan automatik batuk sekuat hati untuk buang lendir tu, sebab tu dada rasa perit dan nafas jadi pendek. Tapi ada satu ikhtiar yang telah digunakan sejak ribuan tahun dulu yang disebut oleh Rasulullah SAW, Kust al-Hindi. Secara saintifik, ia mengandungi ejen anti radang, antioksidan dan antimikrob yang tinggi. Memperkenalkan Kust al-Hindi, integrasi perubatan tradisional dengan teknologi moden. Fungsinya lebih daripada sekadar melegakan. Ia bertindak jauh ke dalam sistem badan sebagai ejen anti radang semula jadi yang mengembalikan sistem pernafasan ke tahap optimum. Dengan ini, barulah boleh tarik nafas dalam-dalam dengan puas dan tidur lena sampai pagi. Dan lebih 49,000 pengguna kembalikan kualiti pernafasan mereka. Klik link Respiratory Reset hari ini.